Kita derma kepada masjid beli kapet. Bila pakai 10 tahun, orang beli kapet lain pula. Kita dapat pahala lagi tak? Kalau kapet sudah ditukar. Tak dapat dah. Okey. Bila ada orang kutip derma, orang khabar kita nak piti 10,000 nak beli kapet sejik. Kita pun ambil 10,000. Kita seorang je. Okey, beri. Bila kita beri, takkan beli selalu kapet. Faham tak? Masa kita beri tu 10 kali ganda dah pahala situ. Nah, kerana paling kurang Allah ganda pahala kita 10 kali sampai 700. Paling kopeh kalau mu derma seria ialah 10 ya. Kalau 10,000 100,000 dah situ. Dah lepas tu duit baru siapa di AJK. Bila pula orang pasang? Bulan depan baru pasang. Bila pasang boleh pula pahala. Lepas tu bila boleh pahala, nanti orang masuk. Tiap kali orang masuk masjid, boleh pahala. 4 orang masuk, 4 pahala. 4,000 orang masuk, 4,000 pahala. 10 tahun, kaya tak lagi? Kaya dah. Lepas 10 tahun, kapek dia tu orang cindih ke atas. Boleh pahala lagi, pasal hidup bawah. Kapek dia orang buang, tak boleh dah pahala. Dah padang tak lagi 10 tahun, dia kaya dah. Dia pun beri lagi sumbangan, biar kapek dia ada pula. Tu cara dia. Faham? Cuma gini, kalau kapek molek lagi, jangan buang. Beri kepada masjid lain. Supaya tak putus wakaf orang tadi. Nampak?